Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Balkis binti Muhammad Zain dan rakan saya Nuri Izzah Syuhadah binti Salihin dan Nur Idin Hanis binti Rafidi. Hari ini kami akan membincangkan tentang guru berjiwa pendidik, pemacu aspirasi pendidikan negara. Pendidikan di Malaysia berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan holistik insan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Falsafah ini menjadi asas kepada sistem pendidikan kita dengan matlamat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Selain itu, kerangka Malaysia Madani turut memberikan penekanan kepada nilai murni, kesejahteraan dan pembangunan yang mampan. Ia menuntut agar pendidikan bukan sahaja melahirkan murid yang cemerlang dari segi akademik, tetapi juga berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada masyarakat serta negara. Dalam konteks ini, guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang amat penting. Hal ini kerana guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menjadi ejen transformasi yang memastikan aspirasi pendidikan tercapai. Mereka melaksanakan pedagogi yang inovatif, menekankan literasi bahasa sebagai asas pembelajaran yang bermakna, serta menggalakkan pemikiran kritis dan komunikasi yang berkesan dalam kalangan murid. Secara keseluruhannya, pengenalan ini menunjukkan bahawa guru berjiwa pendidik adalah tunjang utama dalam membentuk generasi masa depan yang seimbang, berilmu dan berakhlak mulia, selari dengan aspirasi pendidikan di negara kita. Aspirasi utama pendidik adalah untuk melahirkan warga negara yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berdaya saing global. Selain itu, pendidik berperanan menyediakan pendidikan yang berkualiti, yang relevan dengan cabaran semasa dan masa depan. Aspirasi ini juga menekankan pembentukan model insan yang seimbang, berintegriti dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2026 dan 2035, visi pendidikan negara ialah pendidikan yang bermutu, insan terdidik dan negara sejahtera. Aspirasi ini menjadikan panduan kepada guru berjiwa pendidik dalam melaksanakan tugas mereka, bukan sahaja dalam menyampaikan ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk sasiah dan karakter murid. Kesimpulannya, aspirasi pendidik adalah untuk memastikan bahawa setiap murid bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai nilai murni, berdaya tahan dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat. Saya pula akan berkongsi tentang hala tuju pendidik yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui dua dokumen penting, iaitu Malaysia Madani Kerangka Pendidikan Holistik 2023 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2023 PPPM. Kedua-dua dokumen penting ini memberi penekanan bahawa pendidikan bukan sekadar melahirkan pelajar cemerlang dari segi akademik, tetapi juga membina insan yang seimbang, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Hala tuju pertama ialah menyokong pembangunan modal insan yang berdaya saing. Pendidikan adalah asas pembangunan negara. Malaysia Madani menekankan kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti, pemikiran kritis, komunikasi dan kolaborasi. PPPM pula memberi fokus kepada kebelpasaran graduan serta penguasaan teknologi digital.
Matlamatnya ialah melahirkan generasi yang bukan sahaja pintar tetapi juga berintegriti dan berdaya tahan bagi menghadapi cabaran global. Yang kedua pula ialah memperkasa guru sebagai fasilitator pembelajaran sepanjang hayat. Seperti yang kita tahu, guru adalah nadi pendidikan. Dalam kerangka Malaysia Madani, guru digambarkan bukan sekadar penyampai ilmu tetapi sebagai pemuda cara pembelajaran. PPPM perlu menekankan pembangunan profesional berterusan melalui latihan digital, pedagogi inovatif dan kesokongan kesejahteraan guru. Dengan adanya guru yang berdaya tahan, murid akan lebih bersedia untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga pula ialah menyumbang kepada kesejahteraan komuniti sekolah secara holistik. Sekolah merupakan satu ekosistem yang membentuk sasiah murid. Malaysia Madani menekankan hubungan erat antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat. PPPM pula menggariskan usaha bagi menjadikan sekolah sebagai ruang yang selamat, inklusif serta seimbang dari segi akademik, emosi dan sosial. Kesejahteraan komuniti sekolah bermaksud kita memberi perhatian kepada kesihatan mental, sokongan emosi dan pembangunan sasiah murid. Seterusnya adalah guru berjiwa pendidik. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan guru berjiwa pendidik ini? Mari kita lihat. Guru berjiwa pendidik bermaksud guru-guru yang kompeten dalam semua aspek tersebut akan mendidik dengan pelbagai strategi pengajaran dan pemudah cara PDP. Jadi, daripada sini kita melihat etika keguruan. Etika keguruan yang pertama adalah tanggungjawab terhadap murid. Apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab terhadap murid? Iaitu mengutamakan muridnya di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Seterusnya, mengambil tindakan yang adil terhadap semua muridnya. Guru perlu membimbing murid dan memperkembangkan potensi murid-murid. Yang kedua adalah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Seperti mana yang kita lihat, ibu bapa dan guru perlu menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan juga sentiasa menyalurkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pelajaran murid dan juga mengelakkan diri daripada menimbulkan persepsi negatif daripada ibu bapa. Yang ketiga adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan juga negara. Guru memupuk nilai dalam diri murid-murid untuk menjadi warga negara yang berguna serta mengamalkan tingkah laku yang baik. Guru juga melaksanakan pelbagai usaha bagi menjayakan aspirasi negara. Yang keempat adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan juga profesion guru, iaitu profesion keguruan. Guru perlu bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran sejajar perkembangan dunia semasa guru, juga menjaga nama baik profesion keguruan. Seterusnya, kita lihat dari segi budaya dan etika kerja KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama adalah kita lihat dari segi niat yang betul. Contohnya, mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan. Yang kedua, berdisiplin dan beradab. Berdisiplin dan beradab bermaksud sentiasa menjaga adab sopan seperti tutur kata yang terdapat dalam ajaran agama, contohnya ajaran agama Islam. Kita perlu sentiasa mematuhi peraturan dan juga arahan perkhidmatan. Yang ketiga adalah benar. Maksudnya, perlu memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan FPK, misi, matlamat dan juga objektif matlamat dan objektif Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas maksudnya menerima tanggungjawab dengan rela hati yang
hati dan yang suci, tidak berpura-pura ataupun mengelakkan diri daripada tanggungjawab sendiri. Seterusnya adalah implikasi kepada sasiah guru cemerlang. Kita lihat di sini adalah pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa dan juga pembentuk model insan yang seimbang dan juga harmonis. Jadi guru yang cemerlang berjiwa pendidik akan sentiasa peka dengan isu-isu perpaduan dan juga berusaha mewujudkan kefahaman dan kerjasama dalam kalangan murid-murid. Seterusnya adalah guru yang cemerlang dan berjiwa pendidik juga perlu menghayati hasrat FPK yang melahirkan insan-insan seimbang dan harmonis agar sebarang perancangan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik tidak tersasar. Implikasi yang kedua adalah mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dan juga melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Budaya kerja yang unggul menjadi dan juga merupakan asas kepada peningkatan kualiti pencapaian pendidikan. Yang kedua adalah guru memainkan peranan yang sangat-sangat penting bagi memastikan pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan profesionalisme keguruan yang diamalkan. Kini, guru berjiwa pendidik berdepan dengan pelbagai cabaran dalam era pendidikan moden. Antaranya ialah revolusi industri 4.0. Cabarannya ialah guru perlu menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI dalam pedagogi agar tidak ketinggalan. Strateginya ialah melaksanakan integrasi teknologi beretika dengan memanfaatkan AI dalam pembelajaran digital. Dalam STEM untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Cabaran kedua ialah beban kerja guru. Hal ini kerana tuntutan pentadbiran dan pengajaran yang tinggi boleh menjejaskan fokus terhadap jiwa pendidik. Langkah-langkah untuk mengatasi ini ialah menyediakan latihan yang berterusan dan program pembangunan profesional guru melalui kursus serta bengkel bagi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan tekanan kerja kepada guru. Seterusnya ialah jurang pencapaian murid. Terdapat perbezaan pencapaian antara murid bandar dan luar bandar dari segi akses pendidikan dan teknologi. Strateginya ialah mengamalkan pendekatan pendidikan yang inklusif dengan menekankan literasi bahasa, pemikiran kritis dan komunikasi sebagai asas pembelajaran yang bermakna. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh guru ialah pembentukan sahsiah. Hal ini kerana guru perlu menyeimbangkan pencapaian akademik dengan pembentukan nilai murni dan karakter murid. Strateginya ialah menggunakan Standard Guru Malaysia 2.0 sebagai panduan profesionalisme dan etika keguruan dalam membentuk jiwa pendidik yang berintegriti dan berakhlak mulia. Kesimpulannya, walaupun guru berjiwa pendidik berdepan dengan pelbagai cabaran, strategi yang digariskan mampu membantu mereka dalam melaksanakan tugas dengan lebih baik dan lebih berkesan. Dengan latihan yang berterusan,
integrasi teknologi beretika, pendekatan inklusif dan panduan profesionalisme guru dapat menjadikan pemacu utama aspirasi pendidikan negara. Kelima, cabaran profesionalisme guru. Sebahagian guru didapati kurang mengikuti latihan yang berterusan sekaligus mewujudkan jurang dalam penguasaan pedagogi moden. Hal ini bertentangan dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Strategi yang dicadangkan ialah pelaksanaan program pembangunan profesional berterusan, Continuous Professional Development, CPD, serta penubuhan komuniti pembelajaran profesional, Professional Learning Community (PLC) di sekolah. Langkah ini selaras dengan kerangka Malaysia Madani yang menekankan nilai ilmu, ihsan dan kesejahteraan dalam pendidikan. Yang keenam, cabaran motivasi murid. Murid sering berdepan dengan tekanan peperiksaan, pengaruh media sosial serta kurang minat terhadap kaedah pembelajaran tradisional. Situasi ini bercanggah dengan matlamat UNESCO Education 2030 yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat dan berpusatkan murid. Strategi yang sesuai ialah penerapan pendekatan pembelajaran bermakna, meaningful learning, pelaksanaan aktiviti berasaskan projek, project-based learning serta penggunaan elemen gamifikasi. Pembelajaran ini menjadikan proses pembelajaran lebih relevan, menyeronokkan dan berkesan dalam meningkatkan motivasi murid. Yang ketujuh, cabaran kolaborasi dengan ibu bapa dan komuniti. Hubungan antara guru, ibu bapa dan komuniti kadang-kala kurang erat, menyebabkan sokongan terhadap murid tidak menyeluruh. Hal ini bertentangan dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Strategi yang dicadangkan ialah penganjuran program libat urus komuniti sekolah, School Community Engagement serta pengukuhan komunikasi dua hala antara guru dan ibu bapa melalui platform digital. Dengan kerjasama yang lebih mantap, mungkin murid akan menerima sokongan holistik daripada semua pihak. Yang ke-8, cabaran kepelbagaian murid atau inclusivity. Murid hadir daripada latar belakang budaya, bahasa dan keperluan pembelajaran yang berbeza, termasuk murid berkeperluan khas. Hal ini menuntut pelaksanaan pendidikan yang inklusif selaras dengan prinsip FPK dan agenda UNESCO Education 2030 untuk memastikan tiada murid yang tercicir. Strategi yang wajar ialah pelaksanaan pedagogi inklusif seperti diferensiasi pengajaran serta penggunaan teknologi sokongan asistif teknologi. Pendekatan ini memastikan setiap murid dapat peluang pelajaran yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita dapat lihat daripada setiap cabaran dalam pendidikan mempunyai strategi yang jelas untuk diatasi. Dengan komitmen guru, sokongan ibu bapa serta pendekatan pedagogi yang inklusif dan inovatif, sistem pendidikan negara akan lebih berdaya tahan dalam melahirkan murid yang bermotivasi, berdaya saing serta bersedia menghadapi cabaran masa depan sejajar dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Kesimpulannya, guru ialah teras utama aspirasi pendidikan negara. Peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi membentuk jiwa, akhlak dan peribadi murid agar menjadi insan yang cemerlang. Jiwa pendidik bermakna mendidik dengan hati, membimbing dengan kasih sayang dan membina masa depan dengan penuh tanggungjawab. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademi tetapi juga seimbang dari segi sasiah dan emosi.
murid yang berdaya saing, berfikiran kritis, serta berakhlak mulia. Inilah generasi yang kita harapkan, iaitu generasi yang mampu menghadapi cabaran dunia moden tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Mereka bukan sahaja pintar, tetapi juga berjiwa besar. Selari dengan aspirasi Malaysia Madani, guru menjadi pemacu transformasi pendidikan holistik. Guru adalah ejen perubahan yang memastikan pendidikan bukan sekadar proses pembelajaran di bilik darjah, tetapi satu perjalanan membentuk insan yang berilmu, beretika dan berbakti kepada masyarakat serta negara. Dengan jiwa pendidik yang tulus, guru mampu melahirkan generasi yang seimbang dan berdaya saing sekaligus menyumbang kepada kelestarian negara. Kesimpulannya, guru ialah nadi pembangunan bangsa. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan murid yang seimbang, berdaya saing dan berakhlak mulia. Guru pula menjadi pemacu transformasi pendidikan holistik selari dengan aspirasi Malaysia Madani. Dengan semangat dan tanggungjawab yang ikhlas, guru mampu membina masa depan negara yang lebih gemilang.